Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Afif Vidlan 73. Nampak bersama dengan aku lagi Afif. Jadi ya, sekarang ni malam, jam menunjukkan pukul 10.05. Baru sudah tarawih. Kita berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan tahun ni. Jadi itulah. More juga. Solat jangan tinggal, insyaAllah kita sama-sama. So sekarang ni aku on the way pergi More dengan kawan-kawan aku. Kita menghala ke Nibong Tebal. Jadi aku seorang je daripada Sungai Petani. Sekejap aku akan jumpa dengan Mak Kri, MKC, Mak Kri Channel. Kita akan jumpa dia dekat hentian Sungai Bakap. Hala ke arah selatan lah. So jadi sekarang aku baru je keluar rumah. Sekarang ada dekat Tikam Batu lagi. Jadi aku rasa tak ada apa-apa yang menarik. And lighting macam ni malam-malam ni, tanpa pula kat depan tu akan jadi gelap. So apa pun tak akan nampak apa. Jadi aku assume it's better untuk aku stop dulu recording. And aku sambung balik lagi bila dah jumpa Mak Kri ataupun apa-apa sebelum tu lah. Ini pasal apa ni? What happened? Oh, minyak. So ya, sekejap aku sama Echa. Okay, so sekarang kita dekat Bertam lah. Bertam ke Kuala Batas lah ni. So technically sana tu kita nak masuk ke Tol Bertam lah. Tapi aku choose not to. Today's calorie has been reached. Naik motor pun burn kalori So aku tak nak masuk ke Bertam. Sebab aku tak nak sebab aku tak nak apa. Aku tak nak lalu tempat yang menakutkan, iaitu Sungai Dua. Aku ambil alternatif untuk masuk highway daripada Sungai Dua je lah. So kita straight je sampai Balai Polis Sungai Dua tu. Jadi kita masuk kita masuk dekat Sungai Dua. Lebih selamat lah. So ya. Ada. Aku complete je. Aku ada road tag, aku ada lesen, semua aku ada. Cumanya aku tak nak cek pasal lah. Ada. Aku pun dah ambil precaution ke mengenakan side mirror cabang. Untuk insyaAllah mudah-mudahan tak ada masalah apa-apa. Bismillah. So ada deh. Dah masuk highway dulu lah. Nanti dah sampai highway aku akan sambung balik. Ciao. So kita ada YouTuber kita. Danny Zone. Oh, laju tu dia. Dia nak pergi Teluk Bahang katanya. Pergi Teluk Bahang geng mana? Geng mana pergi Teluk Bahang? Di More, dekat Nibong Tebal. Jom, selamat. Kereta banyak pula ni. Kereta banyak guys, kereta banyak. So kena lebih hati-hati, jangan laju-laju. Tenang-tenang. Aku akan RV dengan Mak Kri dekat Sungai Bakap dulu. Jadi hopefully harta tak banyak.
So macam mana high speed punya audio okey ke? Aku tak sure, kita pernah checking ini, memang first trial lah ni. For this audio setup, tengok macam mana. Weh, belah sana kereta berlambak weh. Orang balik kampung ke? Tak adalah stand still, cuma ada kereta banyak trafik. Banyak. Siapa ni? JS. JS kan? Betul lah kot JS. Lebak macam main je boxer dia. Tak, jalan dulu lah Bila tak tahu nak boleh masa bawa JS. Dia pun kata solid. Masa high speed cruising pun no problem. Dia pun lah kata, aku tak tahu. Alhamdulillah. So ya, kita almost sampai dulu. Depan ni RNR pula. Depan ni Tol Juru lah. Malah ke utara Tol Juru ni antara tempat yang menakutkan sikit. Jadi kita doa lah balik nanti, mudah-mudahan tak ada apa-apa. Aduh, aku sampai terbang. Lama dah aku tak lalu Tol Juru ni. Aku tak ada urusan nak ke selatan Ada deh. Ni setelah sekian lama ni baru. Tapi aduh. Aduh, tak nampak daripada sini. Silap mata intai awak ni. Safe spot lah. So kat sini memang akan gelap, jadi aku off dulu recording. Ciao. Okay, so lagi beberapa kilo je kita akan sampai dekat Andes Sungai Bakar untuk jumpa Mama Kli. Jadi ya, kalau ikutkan jam, aku dah lambat lah, jadinya 10.30 dekat Shell Jawi. Jadi aku Sungai Bakar bukan sampai. Sorry lah yang menunggu di sana. So, actually kali ni More dengan Adli. Aku dah lama gila tak jumpa Adli. So, saya kita tengok lah siapakah Adli. Ada orang ikut aku ni, siapa dia? Mak Kri ke? Rasanya macam dia. Mak Kri channel So tak payah masuk lah, tak payah. Laju dah, laju pada wakil. So, kita dah sampai Tol Jawi. Mudah-mudahan tak ada apa. Amin.
Ha? Tak tahu jalan? Berhentilah Syad. Manakah mereka? Itukah? Assalamualaikum. So, kita dah sampai. Sorry lambat daripada dijanjikan. Alhamdulillah bang. Aduh. Lawa lah motor abang ni. Dia ni furai belakang terbuka ni bawa cinggir lah. Tak boleh lalu. Kita dah sampai. Penuh ke? Alamak. Loaded show. Alamak. Oh, brother ni siap escort kan. Baik tu. Ikut dia lah, ikut dia. Kat mana nak parkir? Sini mengganggu orang tak? Okay, sini. Mana? Ni. Oh tu kita ni keluar. Sini je lah. Tak ada, tak booking. Oh mana? Ada booking lah. Oh. Kita berapa orang? Kita berapa orang? 5. Daripada mana? Kami tak ada booking pun. Kalau ada Usah runsing. Turun lu. Turun lu. Dia sengit sikit. Kita takut mengganggu. Alright. So kita dah sampai. Sekejap kita sambung ni lah. Ciao. Okay, so alhamdulillah kita pun dah settle makan. Dah kenyang lah, jom tengok balik lah.
Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai lah sudah kita punya sesi more. Ni sekarang kita nak balik lah. Ya, aku tak tahu if aku nak singgah jumpa dengan geng-geng tu dekat Seberang Jaya. Seberang Jaya kan Matampo. Macam tu lah, aku pun tak pasti sangat nama tempat tu. Tengok macam mana. Mana kita pergi ke hala mengarah. Sekarang ni kita akan mengarah ke Tol Jawi balik lah. Dan kita fikir daripada sana. So, ciao. So, Alhamdulillah selesai dah sudah pertemuan pada kali ni. Jadi kami masing-masing nak subscribe guys. Subscribe, okey. Mak Kri channel lah. Orang jangan lupa subscribe Mak Kri channel. Tapi lama dah tak ada konten siap dah tak habis lagi lah. Member busy kerja. So hampa nantikan lah konten-konten daripada Mak Kri channel lah. Boleh tahan kau lah bila ni. Okey, sembik dah berlampu. Kri ada launch control. Gila-gila. Aku punya motor ni lah kena check lah. Masa starting tu ada something wrong lah. Dia ada delay sikit lah nak keluar. Terlepas simpang guys. Kita boleh terlepas pula. Tak sedap. Jadi Alamak. Salah pula. Saya lalu larung motor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak berani dalam jalan.
Alhamdulillah, clear. Syukur. Kena petanahat. So, kita dah ada dekat Juru. Aku bawa pergi tanah tadi. Sekarang ni kita shoot tu tak tahu dia nak balik rumah ataupun singgah dekat seberang Jaya. Bukan, Matang Pahut. Sebab member dia dekat Matang Pahut. Tengok macam mana. Bismillah. Jadi aku tak turun Sungai Dua. Aku ingat nak turun di dalam Bertam. So hopefully tol Bertam clear lah. Di Sungai Dua, hala ke utara tak gaya sangat. Tapi kat Bertam tu ada cuak sikit lah. So jom lah. Mudah-mudahan semua yang baik-baik aja. Yakut. So, Alhamdulillah kita dah sampai Jambatan Merdeka. Ada deh. So, Jambatan Merdeka last tempat nak play the roadblock pun ada deh. Tapi hopefully tak ada. Asal macam tak ada. Okay, clean and clear. Alhamdulillah. Okay, so aku rasa video kita untuk larian More More pada hari ini selesai sampai sini saja. Thank you guys for watching. Hopefully audio and video kali ni lebih memuaskan. Oh ya, aku akan include sekali setting yang aku buat untuk hala pergi tadi dengan hala balik. Ada dalam description, so apa boleh check it out kat description. Thank you guys for watching. Semoga semuanya dipermudahkan. Puasa penuh. Tak berapa hari dah nak raya, so aku ambil kesempatan nak wish selamat menyambut Raya Aidilfitri lah. Maaf zahir dan batin. Jadi kalau hampa ada sebarang pertanyaan, persoalan dan juga apa-apalah, kritikan dan sebagainya, apa boleh, jangan segan silu, boleh drop dekat komen. InsyaAllah ada masa aku akan reply one by one. And again, jaga diri apa, jangan muncul ni. So gerak dulu. Okay lah, bye. Thanks for watching. Y'all for like, share, comment and subscribe. Assalamualaikum. Ciao.